Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembaraan kami hari ini adalah mendaki ke Latar Putih selama Perak. Hari ini hanya 2 orang saja yang ikut. Okey, perjalanan ini merentasi hutan dara yang masih segar, tidak dicerobohi. Okey, sekarang ni kami berada di pertengahan. Baru mendaki lebih kurang 10 minit. Sekarang ni kita tekan bahagian pertengahan. Dia tak tinggi mana pun, tapi dia punya trek dia agak mencabar juga lah, sebab terus mencuram, mencanak naiknya. Okey, laluan dia berselirat dengan akar-akar. Oh, bahaya ni kalau tidak berhati-hati. Okey, takut tersangkut kaki, akibatnya buruk nanti. Jadi bila kita nak daki gunung ni, pastikan tangan kita kurang-kurangnya satu tidak memegang apa-apa. Sebab kita nak pegang ada akar ke ataupun pokok-pokok yang akan membantu kita mendaki. Jangan satu tangan pegang handphone, satu tangan pegang botol air. Itu semuanya adalah satu tindakan yang kurang betul. Nak daki gunung ni ataupun semasa turun terutamanya, janganlah kita buat kerja bodoh ya, goyang-goyang tali-tali tempat orang nak bergayut tu, berlari-lari dekat trek, itu semua boleh membahayakan kita. Okey, hati-hati guys. Sampai dah, alhamdulillah, sepelaung je lagi, InsyaAllah sampai ke base air terjun ini. Tuh dia. Biasanya tengok dari jauh saja. Sekarang ni kita lihat dekat-dekat. Alhamdulillah. Masya Allah, cantiknya.
Okey, selamat tinggal latar sungai Seputih. InsyaAllah jumpa lagi. Sekarang ni kami nak turun. Okey. Bule pun ada 2 orang Mak Saleh datang ke sini. Din, Nabil.